Okey, kali ni aku nak tunjuk hampa macam mana hampa nak main ataupun nak cari The Limo yang ada star dan yang asli ataupun yang original. Takut hampa terkena yang fake ataupun yang tipu. Selalunya American Star lah. Cara dia hampa tengok surface ataupun permukaan dia, hampa akan nampak dia ada, nampak tak? Dia akan ada urat-urat batu. Dia tak licin lah. Dia ada urat-urat batu. Okey. Atas tepi-tepi, tengok betul nah. Dan color dia tak sekata, jarang lah kita nak jumpa yang color sama je. Kalau merah-merah je, jarang. Dia akan ada juga kontra-kontra color. Okey, ni yang Afrika lah. Okey. Kontra color, nampak tak perbezaan color dia? Color tak sama. Star ni tengok grade lah. Kalau yang star pacak ni, orang bagi star pacak lah, dia keliling. Hampa pusing kiri, kanan, atas, bawah semua ada star. Ni antara grade yang cantik lah. Selalunya sebelah je. Ataupun terpotong-potong dia murah sikit lah. Okey. Lepas tu kita tengok belah bawah dia pula. Hampa akan nampak lah ada lubang-lubang, nampak? Yang asli ataupun natural, hampa akan nampak lubang-lubang. Nampak tu lubang dia. Lepas tu bawah dia pun sama. Dia tak licin. Ada lubang-lubang kecil, lubang-lubang besar. Color tak sekata. Kalau yang fake hampa akan nampak lah color sekata. Lepas tu lubang-lubang tak ada. Licin maklik elok lah. Kalau yang fake. Okay, boleh follow untuk dapat lebih banyak info, insyaAllah. Siapa nak yang ni, 790 saja. Siap semua sekali, perak handmade